So ini adalah power bank 10,000 mAh dari Yodex. And design dia memang nampak futuristik. Tak tahu lah futuristik ke spaceship. Senang cerita lain dari yang lain lah. Dan power bank ni harga dia bawah RM100 lah. Itu pun kalau ada promo. Tapi aku belum jumpa lagi yang boleh tunjuk bacaan vote dengan ampere ni, yang ada logo V dan A ni. Sebab selalunya kalau ada bacaan ni, power bank tu memang mahal. Oh, selain tu dia bukan sahaja power bank, dia boleh jadi AC plug juga. Sebab ada soket ni. And macam korang tengok, memang khas untuk bawa travel. Tapi kalau korang guna kat Malaysia, dia ada bagi adapter ni. Easy to use. Boleh jadikan stand juga. Kalau korang buka ni, then guna MagSafe dia. Untuk portrait boleh, horizontal pun boleh. Tapi kalau phone korang tak ada MagSafe, dia dah siap bagi korang remercy ni. Tanpa je settle. And of course, boleh guna MagSafe dia untuk charge phone korang yang support lah. And last, layout dia ni adalah kabel. Ada Type-C dan ada Lightning juga. So kalau phone korang guna Type-C, cocok Lightning kat port sini dan boleh guna Type-C. Sama juga kalau Lightning, cocok port Type-C dan korang boleh guna Lightning je. Lepas tu dia ada juga port USB-A kalau korang ada kabel USB-A lah. So dalam kotak korang akan dapat power bank dan besi untuk MagSafe. So kalau korang berminat, link ada dekat bawah. Okey? Ungger.